Alhamdulillah, hari kedua kita berpuasa. Saya percaya semua murid SMK Kuala Ketil yang Muslim berpuasa. Tak mau dah tanya, siapa puasa hari ni? Siapa tak puasa hari ni? Jangan. Okay? Kalau itu perkara yang mengaibkan kita, tak payah mengaku. Kalau tanya siapa tak puasa, jangan angkat tangan. Tapi yang sedarlah bahawa kita telah melakukan satu kesalahan di sisi Allah. Kemarin saya post satu TikTok, kenapa kita berpuasa? Hampa yang puasa, cuba jawab soalan saya. Kenapa kita berpuasa? Kenapa? Jadi jawapan dia pelbagai. Ada yang cakap kalau tak puasa nanti maghrib dia makan ramai-ramai, dia tak ajak. Kalau tak puasa nanti raya tak dapat baju raya. Ada tak yang nak bagi jawapan macam tu? Kalau tak puasa nanti tak dapat duit raya, ataupun dapat duit raya kurang daripada adik-beradik yang lain yang puasa penuh. Ada macam tu? Ada tak yang berpuasa kerana alah, kawan-kawan semua puasa, tak puasa malulah aku? Ada tak macam tu? Mungkin ada. Kalau ada, sila betulkan pendirian kamu tentang kenapa kamu berpuasa. Jawapan kamu mestilah, korang tanya diri sendiri ya, kenapa aku berpuasa? Jawapan mestilah, aku puasa ni sebab Allah suruh. Itu adalah perintah Allah. Mana Allah perintah? Tak mana? Tak tahu pun. Itu dia. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, dalam TikTok ada ayat tak ada terjemahan. Di sini tak ada ayat tapi ada terjemahan. Tapi saya harap kamu dapat relate antara ayat dan terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bukan Nabi Muhammad punya ayat, Allah sendiri turun. Apa maksud yang Allah kata? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Ayat dia kutiba. Kalau orang belajar bahasa Arab, kataba yang tubuh itu menulis, bukan wajib. Bukan maksud wajib. Kutiba ditulis ke atas kamu, ditetapkan ke atas kamu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa yang saya nak sampaikan di situ? Orang-orang yang beriman ditetapkan kepadanya berpuasa seperti mana ditetapkan manis kepada gula. Sebut gula, seluruh dunia manis. Seperti mana ditetapkan masin kepada garam. Hampir Zimbabwe ke, Luxembourg ke, Afrika Selatan, semua garam kat sana pun masin. Kenapa? Kerana ditetapkan. Kalau ada usaha-usaha untuk memisahkan manis daripada gula ataupun masin daripada garam, kalau ada usaha-usaha nak melakukan pemisahan itu, tak akan berjaya. Gula akan tetap manis, garam akan tetap masin. Tetapi sekiranya berjaya, ada satu proses kimia yang dilakukan dapat memisahkan masin daripada garam, maka garam itu tidak menjadi garam lagi. Kalau jadi garam pun garam yang tak berguna, tak berfungsi. Gula, pisahkan manis daripada gula, gula tak berguna, tak berfungsi. Boleh faham? Boleh faham tak? Macam itulah juga orang yang beriman ditetapkan kepada orang yang beriman itu berpuasa. Kalau cuba pisahkan puasa daripada orang yang beriman, maka jadilah orang-orang yang katanya beriman itu
seperti gula yang tak manis, seperti garam yang tak masin. Sebab itulah kita berpuasa. Sebab itulah kita berpuasa. Bukan sebab nak duit raya, bukan sebab nak baju raya, bukan sebab nak buka puasa sekali tak boleh duduk tepi dah. Bukan macam tu. Betul kan? Betul kan benda kita? Kita puasa ini sebab Allah suruh, Allah tetapkan kepada kita kena begini, kita follow, kita ikut. Okey? Boleh faham cakap tu? Okey, kita akan kembali ke kelas dengan satu kefahaman yang baru. Aku berpuasa kerana Allah suruh, bukan kerana nak tunjuk dekat orang, bukan kerana nak buktikan kita ni rajin, alim dan sebagainya. Tidak. Okey, itu saja yang saya nak sampaikan. Ini akan berterusan esok, lusa, sepanjang Ramadan insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan di sini bersama dengan rakan-rakan pentazkirah yang lain boleh menjadi manfaat kepada semua murid Islam, supaya kualiti diri dan ibadat kita meningkat dari masa ke semasa.